baby tu datang kat aku, kau tahu tak? Aku tengok baby tu, aku menjerit. Kenapa? Sebab baby aku tu keadaan yang macam anak, aku nak cakap macam anak hantu. Aku tak tahu nak cakap. Tak Tapi sempurna buruk. kan? Mata aku nampak baby tu macam hitam, botak, rangka, kurus, keding. Macam Muka dia pelik gila nak mati. Muka anak aku tu pelik gila nak mati. Buatkan aku rasa nak menjerit, terkejut. okay. Faham. Tapi itu yang aku nampak rupa anak aku masa first time aku nampak dia. Tapi masa aku buka mata, aku buka-buka je husband aku ada sebelah aku. Aku cakap dengan husband aku, mana anak? Lepas tu husband kata, anak dekat nursery baby lah, tempat-tempat baby. Aku cakap, aku nak tengok anak. Faham. Tapi aku nak tengok dulu dia sekarang ni sama ke macam yang aku nampak tadi. Faham. Kalau awak betul boleh bangun, larat bangun, saya tolak awak naik kursi roda, kita pergi jumpa baby kan. Sikit lagi nak sampai bilik baby tu, aku ada rasa macam tak best. Aku ada rasa macam aku tak jadi dah nak pergi tengok. Kalau aku datang lagi tengok budak ni sama macam aku nampak tadi, itu bukan anak aku. Aku nak ngaku tu bukan anak aku. Aku cakap, saya tak nak tengok lah. Aku cakap itu. Aku dah jadi meroyan yang tak nak tengok balik.